Ni, dekat sini kan, nampak tak? Okey, dekat sini, korang nampak kat sini kan? This one korang kena bertelur macam ni, nampak ya? Nah, bertelur macam ni. Itu yang kita nak tu. Kita nak bertelur macam ni. Jadi, kalau anda yang nak pregnant, korang kenalah bertelur. Kena bertelur macam ni. Nampak ya bertelur macam ni. Yang ni yang kita nak. Jadi, kalau you all kata, oh saya ni ada PCOS doktor. Sebab tu you all tak boleh pregnant. Sebab saiz telur anda tak seperti ini. Ini berapa kita dapat? 2.5 darab 2.5. Yang ni selepas kita boosterkan subuh. Sebab tu dia ada chances yang tinggi untuk nak pregnant. Dia ada chances yang tinggi untuk nak pregnant. Nampak tak? Yang ni ada yang kita ukur ni. Yang ni selepas diambil ubat subur dan boosterkan telur. So, kalau you all nak pregnant, korang kena ada telur. Kena ada telur, okay? So, that's why telur ni sangat penting. Okay, ni saya tunjukkan contoh lagi. You all nampak tak? Jadi, siapa yang buat scan tak pernah nampak telur macam ni, rugilah. Sebab apa? Sebab korang takkan boleh pregnant.